Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ni, aku nak tunjukkan cara macam mana nak buka door trim pad. Okey, door trim pad. Ataupun biasa orang panggil door trim lah. Okey. So, door trim pad kereta Gen 2 lah. Kereta Gen 2. Okey, kereta Gen 2. So, yang ni yang belah depan punya. Okey. Okey. So, benda pertama sekali kau kena buka cover tepi ni. Cover tepi ni. Okey, so cover ni nak tarik, dia payah sikit lah. Sebab dia ada grommet kat dalam ni. Grommet dia memang lekat kuat lah. Okey. So cara senang dia macam mana? Cara senang dia kau tolak macam ni. Okey, tolak ke depan. Lepas tu, kau tarik ke belakang. Okey, dah tercabut lah. So yang ni, grommet dia. Jadi kalau duduk macam ni, kau kena tarik macam ni. So nak tarik, payah sikit lah. Sebab dia lekat kuat. Kemungkinan benda ni dia akan patah. Ataupun kemungkinan tapak belakang ni dia akan patah. So nak senang, pusing je macam tu. Okey. Lepas tu kau kena buka 4 skru lah. 4 skru. So untuk kereta Gen 2 ni skru dia duduk kat mana? Kat sini satu. Okey, nampak? Kat sini. Lepas tu kat sini. Kat handle dia ni satu. Dekat handle ni satu. Dan satu lagi dekat sini. Okey. Dekat tepi ni ada satu lagi. So 4 skru lah. Jom kita buka. Okey, so skru handle ni kan ada dua ni. Kalau kau buka tak ada masalah. Handle ni dia takkan tercabut lah. Dia takkan tercabut. Sebab apa dia tak tercabut? Sebab handle ni belakang dia ni dia ada pengikat dia. Ni satu. Lepas tu ni satu. Satu. Okey. Jadi tak payah takut lah. Okey, tak payah takut. So handle ni dia memang takkan tercabut lah. Okey. Dah buka 4 skru tu kau tarik je. Okey. Pastikan kau lepaskan dia punya ni lah. Dia punya apa? Central lock atas ni. Lepas tu belakang dia tak ada apa lah. Belakang dia semua ada grommet lah. Ataupun fastener lah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okey, pastikan 9 tu tercabut lah. So macam kereta ni, fastener dia dah tak berapa elok dah. Dia tak lekat kuat. Jadi bila aku buka skru, door trim pad ni dia dah renggang. Dia dah bergerak. Okey. Sebab benda ni dah tak kuat. So kalau kau ada spare, kau boleh tukar lah fastener dia tu. Okey. Okey, so masa nak pasang door trim ni, nak senang kau bagi dia masuk pin dia dulu semua. So pin dia tu, guide dia lah. Panduan dia tu ada 4. Satu sini, 2, 3. So ini kat handle lah. Yang keempat dekat sini. So kedudukan dia kat mana? Kat sini lah. Sini 1, 2, 3. Lepas tu 4. Dekat situ. Okey. Pastikan masuk tu, lepas tu kau tolak je. Senang lah. So yang ni macam biasa lah. Sama juga macam kereta lain pun. Macam kereta Wira ke. Kena bagi lepas dia masuk dulu. Lepas tu dia punya grommet ni. Kalau dia dah tak lekat kuat dah. Tengok macam ni. Ni pun dah pecah dah. Yang tu tak ada. So kalau kau ada spare, kau gantilah baru. Bagi dia lekat fit lah. Bagi dia lekat fit. Okey, so check dulu. Kalau tak ada apa, boleh pasang balik lah. Okey, jom kita pasang.